tu ada Petronas, dekat belakang tu ada masjid dan ada sekolah agama. Okey guys, hari ni aku dekat Taman Cempaka Blok 15. Ada satu rumah dah fully renovated. Jom kita tengok rumah tu. Rumah yang kita nak tengok ni dekat tingkat 4. 1, 2, 3, 4. Rumah ni corner unit lagi. Naik je tingkat 4, korang boleh nampak rumah ni dekat corner unit. Ini tempat pembuangan sampah dia. Jom kita tengok rumah tu. Rumah ni dah fully renovated. Ada 3 bilik, 2 bilik air. Semua bangsa pun boleh beli. Rumah ni leasehold. Macam korang tahu, dekat Taman Cempaka ni semua blok dia dah dicat baru. So kawasan rumah yang kita nak tengok ni ada dekat tepi ni. Kawasan depan rumah ni dah siap dengan epoxy. So tepi daripada rumah ni dah korang boleh nampak ada jalan raya. Dekat tepi tu ada Petronas, dekat belakang tu ada masjid dan ada sekolah agama. Jom kita masuk dalam rumah. Macam biasa, rumah ni dah siap dengan safety door. So masuk-masuk je korang boleh nampak ruang tamu yang agak luas untuk rumah flat. So dekat dalam ni, dekat atas dah siap dengan LED strip, dah ada kipas. Kita tengok bilik yang pertama. Bilik yang pertama ni agak luas juga, korang boleh masuk katil single ataupun katil queen. Dah siap dengan downlight, dah ada kipas. Ini bilik yang kedua. Bilik yang kedua ni pun dah fully renovated semua. Bawah dah siap dengan tiles, dekat atas dah ada downlight dan kipas. Tingkap pun dah tukar. Jom kita tengok bilik yang ketiga. Bilik ni boleh dicakap sebagai master bedroom sebab dah siap dengan toilet. Toilet ni dah fully renovated, dah siap dengan tiles. Tengok dekat belakang, korang boleh tengok pemandangan. So hari ni hari Sabtu, korang boleh tengok pasar malam. Ini bahagian dapur. Bahagian dapur dah fully tiles daripada bawah sampai ke atas. Dah siap dengan L-shape tabletop, dah siap dengan kabinet. Dekat tepi ni adalah laundry area untuk korang basuh baju. Dekat belakang ada lagi satu tandas. Tandas ni pun dah fully renovated, dah siap dengan tiles daripada bawah sampailah ke atas. Tingkap-tingkap rumah ni semua dah tukar dengan sliding window. Macam biasa, kalau korang berminat dengan rumah dekat Taman Cempaka Blok 15 ni, rumah ni dah siap fully renovated. 3 bilik, 2 bilik air. Owner nak jual 228,000 sahaja.